Qais bin Sa'ad menjadi seperti ketua polis kepada pembesar bagi ataupun di hadapan Nabi SAW. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Musa, sesungguhnya Nabi SAW telah mengutuskannya, menghantarnya, dan Nabi SAW menghantar di belakangnya Mu'adz pula. Riwayat Abi Musa, dia kata ada dengan sanad yang lain pula, tahwil sanad itu daripada Abi Musa juga, iaitu ada seseorang telah memeluk agama Islam, kemudian dia menjadi Yahudi pula. Mu'adz pun datang kepadanya ketika orang itu berada dekat Abu Musa al-Asy'ari. Mu'adz pun bertanya, kenapa dengan dia ni? Abu Musa berkata, dia telah memeluk agama Islam, kemudian dia telah menjadi Yahudi. Qala la ajlisu, dia berkata, saya tidak akan duduk sebelum saya membunuhnya. Itu adalah keputusan Allah dan Rasulnya. Bab, bolehkah seseorang hakim memutuskan kes ataupun seseorang mufti mengeluarkan fatwa ketika dia sedang marah? Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abdurrahman bin Abi Bakrah, beliau berkata, Abu Bakrah telah menulis surat kepada anaknya yang berada di Sijistan bahawa janganlah engkau putuskan kes di antara dua orang yang bertelingkah dalam keadaan engkau marah, kerana sesungguhnya saya telah mendengar Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali hakim memutuskan kes di antara dua orang, yakni yang bertelingkah, wa huwa ghadban, dalam keadaan dia marah. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Mas'ud al-Ansari, katanya, ada seseorang datang kepada Rasulullah SAW. Dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya la ta'akhir an salatil ghada, saya tidak pergi bersembahyang subuh kerana simpulan itu selalu lama, selalu bersembahyang panjang ataupun lama. Yang kerana seseorang itu, kerana simpulan itu dia menjadi imam dan panjang sembahyangnya. Qala, perawi berkata, sahabat Abu Mas'ud, tidak pernah saya melihat sama sekali Rasulullah SAW lebih marah dalam ucapan yang diberikannya daripada pada hari itu. Kemudian baginda bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, sesungguhnya ada di antara kamu orang yang munaffirin, meliarkan orang, menjauhkan orang. Fa ayyukum ma, sesiapa sahaja di antara kamu yang menjadi imam kepada orang, shalla bin nas, yang menjadi imam kepada orang ramai, falyujiz, maka hendaklah dia ringkaskan, kerana ada di antara mereka itu orang tua, orang lemah, dan orang yang mempunyai hajat, orang yang ada hajat. Diriwayatkan daripada Salim bin Abdullah bahawa Abdullah bin Umar menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia telah menceraikan istrinya ketika sedang berhaid. Maka Umar menyebutkan perkara itu kepada Nabi SAW. Terus Nabi marah kerana perbuatannya itu. Kemudian baginda bersabda, biarlah dia rujuk, yakni kembali kepada istrinya, kemudian hendaklah dia menahannya sehingga dia suci, kemudian berhaid, kemudian dia suci. Selepas itu, kalau dia mahu menceraikan, bolehlah dia ceraikan. Abu Abdullah berkata, Muhammad, yakni yang tersebut di dalam isnad ini ialah Az-Zuhri. Nah, ini kita masih lagi dalam Kitabul Ahkam, bab tentang pemerintahan. Kitabul Ahkam tentang pemerintahan. Ini bab orang yang dilantik menjadi pemerintah.
Man istur'iya ra'iyatan. Itu dalam bentuk majhul, bina majhul, madhi majhul. Sesiapa yang diminta ataupun diberikan dia tu kuasa untuk menjaga rakyat. Rakyat kita bahasa Melayu tu inilah ra'iyah. Ra'i yani apa ni asal dia ra'i, fa'il, orang fa'il bermakna al-maf'ul, ra'iyah dengan makna mar'iyah. Fa'il bermakna al-maf'ul, seperti jarih bermakna al-majruh, qatil dengan makna maqtul. Itu memang dalam bahasa Arab biasa guna lah betul. Ini pun ra'iyah mana mar'iyah, yani pihak yang perlu dira'i. Ra'i itu bahasa kita pun guna juga, kena jaga, melera, kena melera, jaga hati. Itu ra'i. Mana mar'iyah, mana pihak yang perlu dijaga, dira'i. Itu makna rakyat ni. Bukan makna rakyat ni orang bawah, orang lemah. Tak. Mana orang yang perlu dijaga, dira'i. Itu makna. Sebab ra'i di sini dengan makna mar'i, ra'iyah dengan makna mar'iyah, yang dira'i, yang dijaga. Mana orang ni kita mera'i ke orang lagu mana? Kan kita mera'i ke orang, jadi kita menghormati dia lah, jaga dia dengan beradab. Kalau patut bagi makan yang munasabah. Itu makna ra'i. Ni pun lagu tu lah. Bukan makna rakyat ni makna rendah pada pandangan Islam, tidak. Bahkan dari segi makna asal dia tu pun maknanya pihak yang perlu dijaga, dira'i, diambil berat. Sesiapa yang dilantik menjadi pemerintah kepada mana-mana golongan lah, mana-mana pihak, falam yansah, yani lam yansah laha, dia tidak berlaku baik. Itu makna yansah tu, tidak berlaku baik ataupun tidak ikhlas dalam tindak tanduknya. Macam mana? Jadi lagu mana? Hak lagu ni. Ni kan man, syarat itu, jawab dia tak ada. Ni tajuk dalam Bukhari ni pasal itu. Orang-orang yang tidak faham dia kata Bukhari nyanyi. Dia kata Bukhari ni tak pandai. Padahalnya semua otak nombor 1 dalam dunia ni akui Bukhari ni memang pandai. Ada pun orang ngaji sikit-sikit tu, dia tak faham kau satu, dia kritik lah. Misalnya Abdul lagu ni lah, dia kata ada orang yang dilantik menjadi pemerintah, lalu dia tidak berlaku adil ataupun tidak berlaku baik. Jadi lagu mana? Mana jawapan dia? Jawab dia tak ada. Apa Imam Bukhari tak apa jawab? Dia tak faham cara Imam Bukhari, tak payah jawab. Tu tengok hadis bawah ni, apa jawapan dia. Kalau saya jawab boleh jadi tidak untuk Nabi SAW sendiri jawab. Lagu mana? Tengok hadis, itulah jawapan dia. Tu cara Bukhari. Kadang-kadang dalam tajuk dia tergantung. Baru selesai bila kita tengok hadis di bawah, situlah jawapan dia. Lepas tu dia amal hadis Ma'qil bin Yasar. Pada ketika ni, dia ni salah seorang sahabat Nabi SAW yang masyhur. Pada ketika sakit, mana sakit yang membawa mati lah, dalam sakit itulah dia mati. Orang pakat pergi ziarah lah. Ma'qil kata kepada Ubaidullah bin Ziyad. Ubaidullah bin Ziyad ni pemerintah lah, gubernur. Dia ni gubernur bagi pihak Sayyidina Muawiyah dan seterusnya. Selepas tu Sayyidina Yazid pun dia ni jadi gubernur dia. Dan Ubaidullah ni anak kepada Ziyad. Ziyad itu baru ni kita sudah jumpa dah, orang panggil Ziyad bin Abihi ataupun Ziyad bin Abi Sufyan. Ni jadi Ziyad itu pun hebat juga, pemimpin yang hebat, pandai memerintah. Dan anak dia ni pun begitu juga. Jadi Ubaidullah bin Ziyad pergi melawat dia. Pemerintah pada masa tu memang hormat kepada sahabat-sahabat ni. Pergi ambil pelajaran, tanya dia, kalau dia sakit pergi ziarah dia. Dan sahabat-sahabat, cuba kita perhati di sini, dia tidak teragak-agak dengan pemerintah mana saja pun. Dia akan rayak hadis apa pun, dia akan rayak. Misalnya di sini
Jadi gubernur ni kalau pun kita sini